Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kami daripada Sekolah Azhari Syah akan mengutarakan mengenai program yang kami adakan. Untuk visi sekolah kami ialah SIS Mumtaz dan visi pada ialah menerajui kepimpinan pelajar. Jadi kita masuk pada minggu sunnah. Tentu kita akan perkenalkan diri kita. So nama saya Muhammad Abdullah sebagai Timbalan Presiden dan Adik Ghazali sebagai Lajnah Musyawarah Tarbiyah dan Wahyuddin sebagai Lajnah Musyawarah Tarbiyah. Seterusnya Saudara Koi sebagai Lajnah Idisat dan Muamalat dan Saudara Solihin sebagai Lajnah Idisat dan Muamalat. Jadi visi kami dalam minggu sunnah ni untuk membentuk generasi murid yang berakhlak mulia, berilmu dan beramal berdasarkan sunnah Nabi Muhammad SAW dalam kehidupan seharian. Contoh kita ambil sini sebab ada hadis Nabi, dia kata kulli ummatin yadkhuluna al-jannah illa man aba. Dia kata setiap umat aku akan masuk ke dalam syurga kecuali yang enggan. Lepas tu sahabat macam pelik lah. Sahabat tanya ke Nabi, siapa yang enggan tu? Ya Rasulullah. Ya Rasulullah, wa man yaba? Rasulullah jawab, wa man ata'ani dakhal al-jannah. Siapa yang mentaatiku akan masuk ke dalam syurga. Dan Rasulullah jawab, wa man asani faqad aba. Barang siapa yang menjurhaki aku, maka dia lah yang enggan tu. So sebab tu kami adakan visi untuk menerapkan sunnah Rasulullah dalam diri pelajar ni supaya kita nak elakkan diri kita ni termasuk dalam kalangan yang enggan masuk ke dalam syurga lah. Jadi terus pada misi kami. Misi kami yang utama untuk memupuk kecintaan murid terhadap sunnah melalui aktiviti yang menyeronokkan, mendidik dan membina sahaja. Yang kedua, menggalakkan amalan harian yang berteraskan nilai-nilai Islam seperti disiplin, kebersihan, hormat menghormati dan tolong menolong. Yang ketiga, kami ingin mewujudkan suasana sekolah yang menjadikan sunnah sebagai panduan dalam pergaulan, pembelajaran dan kepimpinan. Yang keempat, mengukuhkan hubungan antara warga sekolah, ibu bapa dan komuniti dalam usaha memantabatkan sunnah Rasulullah SAW. Dan objektif kami ingin membentuk persekitaran sekolah yang harmoni melalui penerapan nilai murni dan adab dalam kalangan murid, menggalakkan penglibatan aktif murid dalam aktiviti kerohanian seperti selawat, qiyamulail, jamu ringan, tadarus dan amalan zikir. Dan akhir sekali, kami ingin melahirkan murid yang berdisiplin, bertanggungjawab dan berpribadi mulia selaras dengan tuntutan agama. Jadi inilah program yang kami laksanakan dalam minggu sunnah ni. Antaranya sunnah baik, kasidah, tadarus dan tadarus Al-Quran. Jadi saya akan diteruskan oleh saudara. Untuk aktiviti yang utama yang kami lakukan dalam program minggu sunnah ni adalah sunnah baik. Objektif kami dalam melakukan program tersebut adalah memupuk kecintaan kepada Rasulullah SAW, menggalakkan masyarakat mencontohi sunnah berpakaian baginda sebagai tanda kehormatan dan kasih kepada Nabi Muhammad SAW, menghidupkan identiti Muslim yang beradab dan berakhlak, memperkenalkan pakaian sunnah sebagai lambang kesopanan, ketertiban dan nilai Islam dalam kehidupan harian. Seterusnya meningkatkan kefahaman tentang adab berpakaian menurut Islam. Dan terakhir sekali, memberi penerangan tentang syarat-syarat pakaian yang meletak aurat, bersih, tidak berlebihan dan sesuai dengan ajaran syariah. Inilah bukti yang kami gambar yang kami ambil semasa program dijalankan. Seterusnya saya mengikut saudara Rasul. Okey, kita teruskan. Itu program qasidah yang kami jalankan sewaktu program minggu sunnah.
Objektif kami buat qasidah ni adalah untuk memupuk kecintaan kepada Rasulullah SAW. Selain itu, untuk menghidupkan syair-syair pujian dan selawat sebagai cara menzahirkan rasa cinta dan penghormatan kepada Nabi SAW. Yang ketiga, untuk menghidupkan tradisi seni Islam yang beradab dan bermanfaat. Yang keempat, memperkenalkan qasidah sebagai seni warisan yang mendidik jiwa dan mengangkat nilai keindahan dalam Islam. Yang kelima, membentuk akhlak dan kerohanian yang positif. Dan yang terakhir, untuk menjadikan qasidah sebagai medium melembutkan hati, menggalakkan zikir serta mengingatkan tentang nilai-nilai murni. Ini antara gambar yang kami tangkap waktu qasidah. Seterusnya saudara. Seterusnya kami ada lakukan program Tadarus Al-Quran. Dan objektif dia yang pertama meningkatkan kecintaan dan hubungan dengan Al-Quran. Bila kita baca Al-Quran ni, hubungan kita dengan Al-Quran semakin cinta dan sayang pada Al-Quran. Dan yang kedua, menggalakkan peserta membaca, memahami dan menghayati ayat-ayat Allah SWT dalam kehidupan seharian. Ketika kami menjalankan program Tadarus Al-Quran tu, kami ada membaca beberapa tafsir supaya ahli usaha dalam tadarus tu dapat memahami ayat-ayat Al-Quran tersebut. Kemudian membantu peserta memperbaiki tajwid, sebutan makhraj huruf dan kelancaran bacaan yang kami bina yang betul. Mana-mana ahli usaha yang mengalami kesalahan tajwid, maka ahli usaha lain akan membetulkan dia supaya dia boleh mengamalkan dalam kehidupan seharian. Ini beberapa gambar yang ditangkap ketika program Tadarus Al-Quran. Okey, ini adalah penambahbaikan untuk program-program kami. Iaitu first, sudah buat. Saya baca satu point je sebab masa dalam menceburi. Jadi first, hari sunnah minggu. Sebenarnya hari Isnin hingga Khamis kami akan pakai sunnah, iaitu menggalakkan pelajar pakai jubah. Ini adalah wajib lah. Lepas tu, untuk penambahbaikan qasidah, kami akan susunkan audio yang profesional, gunakan mikrofon yang khas vokalnya dan berbenar untuk elak bunyi pecah. Dan kami akan sediakan sistem sound check sebelum program dijalankan. Dan ini adalah perbaikan program terakhir kami, iaitu Tadarus Quran. Itu kami akan susun jadual bacaan yang teratur. Jadi kami akan bahagikan juzuk mengikut kumpulan supaya semua bahagian dibaca dengan seimbang dan sediakan senarai kehadiran serta progres bacaan minggu. Jadi itu sahaja daripada Bandar Sekolah Indonesia. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, sesi soalan jawab. Yuri, Jayu, soalan jawab. Ada yang tanya? Okey, kalau Jayu tak ada, kita buka untuk peserta. Satu soalan.